Okay, dalam video ni kita nak tengok pula macam mana nak kira kekuatan medan elektrik ataupun electric field strength. Okay, kalau korang perasan kat sini sebenarnya ada definition. Definition ni untuk electric field strength. Okay, kekuatan medan elektrik. Dalam video sebelum ni kita belajar definisi medan elektrik tu sendiri. Okay, kawasan sekitar zarah bercharge bla bla itu adalah medan elektrik. Tapi kat sini electric field strength memang definition untuk kekuatan dia. Jadi definisi dia adalah daya elektrik yang bertindak ke atas seunit charge positif yang terletak pada satu titik. Electric force acting on a positive unit charge placed at a point. So sebenarnya kalau korang perasan, okay, definisi ni adalah berdasarkan formula ni. Okay, so kekuatan medan elektrik adalah F adalah force. Okay, F adalah force. So force per charge. Force per charge. So daya per charge. Okay, jadi dekat sini ada dua formula. Okay, ada dua formula dan dua formula ni korang pakai berdasarkan situasi. Cikgu bila nak pakai bila? Agak-agak lah. Maksudnya tengok situasi tu. Kalau contoh soalan tu dia bagi kita voltan. Okay, dan kita pakai formula ada voltan. Voltan tu apa cikgu? Okay, dia macam ni Kita tengok satu-satu formula. Dua-dua formula ni bercakap pasal cari nilai E. Kekuatan medan elektrik. Okay, electric field strength. Dua-dua ni cari E. Okay. Untuk formula yang nombor satu ni, E adalah V per D. So, V adalah beza keupayaan antara dua plat selari. Potential difference between two parallel plates. Okay, jadi dalam situasi sekarang, buat masa ni kita kan tak belajar lagi apa itu beza keupayaan. Jadi, tengok dalam soalan tu, kalau nampak je V, dialah tu. Beza keupayaan tu adalah V. Tapi beza keupayaan tu apa cikgu? Itu dalam video yang seterusnya. Buat masa ni, terima dulu V adalah beza keupayaan. Okay, ataupun potential difference. Okay, lepas tu D adalah jarak antara dua plate. Jadi kalau soalan tu bagi kita dua plate macam ni, cara nak kira kekuatan medan elektrik adalah E. Sama dengan V per D. Okay, tapi katakanlah tak ada plate, tak ada jarak apa-apa, yang dia bagi adalah daya. Okay, jadi kita gunalah formula E sama dengan F per Q. So, kekuatan medan elektrik adalah daya bahagi dengan charge. Dan dari segi unit pula, korang tengok, kalaulah yang nombor satu tadi tu, V dia V lah. D tu meter. Jadi VM negatif 1. Kalau formula kedua pula, F adalah N. Q adalah C. So, formula dia NC negatif 1. Okay, macam itulah ceritanya dekat sini. Okay, so kita practice. Okay, macam mana cara dekat soalan mana kita nak guna formula. Okay, dalam soalan satu ni, cikgu tunjuk 200 coulomb. Okay, C tu pun nak cakap. C tu adalah unit untuk charge. Okay, coulomb. Okay, coulomb pun boleh. Tengoklah korang nak sebut macam mana, tapi point dia adalah C. Jadi dalam soalan ni 200 coulomb charge X. So maksudnya dia bagi tahu, okay, ni nama dia charge X. Okay, charge X ni mengalami daya tarikan sebanyak 100 Newton. Okay, dia experience attractive force. Maksudnya dia tertarik ke arah kala kuning. Okay, soalan pertama adalah apakah jenis charge X? Okay, untuk soalan ni kita kena fikir sikit. Dia tanya pasal yang kala hijau kan pasal kala kuning. Dia tanya pasal kala hijau. Okay, tapi dia tak cakap apa-apa. Yang kita tahu dia mengalami daya tarikan. So, kita kena tahulah bila dia tertarik, dia mesti lain dengan opposite dengan yang warna kuning ni. Tapi yang kuning ni macam mana? So, yang kuning ni positif ke negatif? Okay, yang kuning ni positif ke negatif? Yang kuning ni adalah positif. Mana tahu sebab arrow dia keluar. Okay, so yang kuning ni adalah positif. Lepas tu yang X ni pergi tertarik pula yang dekat positif. Jadi X tu apa? X tu mestilah negatif. So, apakah jenis charge X? Charge X adalah negatif. Okay. Seterusnya, kira kekuatan medan elektrik. Calculate the electric field strength. Jadi, dalam soalan ni tengok, dia bagi kita kolom C. Okay. So, C adalah Q. Lepas tu yang ini adalah F. Jadi, bila disuruh cari E, mestilah E sama dengan F per Q. So, F kita adalah 100. Q kita adalah 200. So, kita dapat 0.5 dan unit dia adalah NC negatif 1. Okay. Alright. Yang seterusnya, satu objek bercharge positif bergerak ke kanan. Okay, so dalam soalan ni dia bagi kita antara dua plate. Dia kata this positively charged object dia ke kanan bila power supply tu on. Okay, V dia kata 2000 V. Lepas tu dia kata dia dah bagi electric field strength dekat sini iaitu 50,000. Soalan pertama tanya apakah charge plat P dan Q. Okay, kalau tadi, kalau korang tengok dekat sini kan, dia dah tulis positif dengan negatif. So bila ni positif, yang ni pun positif. Bila ni negatif, ini pun negatif.
Tapi dekat sini tak ada pula. Jadi macam mana nak tahu? So, tengok positif ni tertarik ke kanan. Untuk dia tertarik, dia kena jadi apa? Maksud dia, untuk dia tertarik, dia kena sama ke lain? Mestilah lain kan? So, kalau ni positif, dia tertarik ke kanan, maksudnya Q adalah negatif, P adalah positif. Okay? So, P adalah positif, Q adalah negatif. Okay. Itulah cerita dia. Soalan seterusnya, kira jarak antara dua plate. Calculate the distance between the two plates. Jadi kat sini dia dah bagi E. Tengok E ada dua formula tadi. F per Q dengan V per D. Nak pakai yang mana? Cuba fikir. Okay. So dalam soalan dia kata kira jarak. Okay, jarak adalah D. Mestilah pakai ni. Takkan tiba-tiba nak pakai FQ apa. Macam mana nak pakai pun. So E sama dengan V per D. E tu dia dah bagi dalam cerita ni 50,000. Sama dengan V 2,000. Bagi dengan distance. Jadi untuk dapatkan D, dia adalah 2,000 bahagi dengan 50,000. Okay. Tekanlah kalkulator. 2,000 bahagi dengan 50,000. 0,04 meter. Okey, siap. Okey. Jadi ini adalah cara pengiraan kekuatan medan elektrik. Okey. Jadi untuk video seterusnya kita akan tengok kelakuan zarah bercaj dalam satu medan elektrik. Behavior of charged particle in an electric field. Okey, yang ni soalan esei 4 markah lah biasanya. Okey, dia boleh tanya dekat objektif tapi dia boleh tanya sebagai soalan esei 4 markah juga. Okey. Alright, so apa-apa pun terima kasih. Assalamualaikum.